Hey guys, aku just nak update kepada korang semua yang mungkin korang sebagai penerima STR yang ada buat sesi rayuan dan sebagainya. Sini ada beberapa info, melalui FAQ yang boleh aku share kepada korang untuk korang ketahui jenis situasi korang masing-masing. Yang mana nanti aku akan baca sedikit sebanyak, mungkin berdasarkan situasi yang mempunyai kod alasan korang mempunyai kereta bersisi besar contohnya. So, dalam video ni aku nak tunjuk macam mana korang boleh dapatkan info tersebut dan korang boleh lakukan tindakan dia. Apa perlu korang lakukan. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton saja sembang. Aku Faizwan. Jom aku nak tunjuk kepada korang semua. Sebelum itu korang perlu pergi ke website bantuantunai.hasil.gov.my. Setelah itu korang akan nampak paparan ini. Dan kau pergi ke bahagian FAQ. Dekat sini, kau pergi ke bahagian permohonan STR 2026. Sini bagi korang yang mana ada masalah-masalah tentang rayuan. Korang boleh scroll ke bawah dan pergi bahagian rayuan. Rayuan mana rayuan? Sini rayuan. Sini bahagian D. Kau akan tengok kat sini 45. Sinilah orang kata paparan-paparan untuk korang lakukan dengan kod alasan yang korang terima. Dan info-info dekat sini korang boleh tengok berdasarkan situasi korang seperti mana yang aku ada maklumkan. Contohnya begini. Saya tidak lulus kerana perlu pengesahan pengenalan. Apakah dokumen yang perlu dikemukakan semasa permohonan rayuan STR 2026? Dokumen pembuktian pengenalan adalah tidak diperlukan. Semakan pengenalan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan MOF. Permohonan rayuan STR boleh dibuat secara dalam talian tanpa muat naik ataupun mengemukakan sebarang dokumen. So sini kau tak perlu buat apa-apa. Tapi biasanya aku bagi tahu korang lah, mana-mana bantuan bagi aku kalau kita tengok dengan alasan yang mana tak perlu tindakan, sebenarnya pihak LHDR ni malas buat kerja. Dia tak ada masa dia nak, orang kata, nak go through kepada semua dokumen-dokumen korang tu. Dia tak ada masa yang orang kata besar, ataupun lama untuk mereka nak check balik, check data berapa belas juta rakyat Malaysia yang memohon STR ini. Yang menyebabkan alasan dia, kau tengok, kau tak perlu buat apa-apa. Kau sebenarnya bagi ruang lagi, bagi ruang lagi untuk dia buat semakan. Ini bagi aku tapi kita tengok yang mana dalam situasi yang lain pula. Contohnya permohonan STR 2026 saya tidak lulus berkenaan status penyelidikan kenderaan melebihi had kemampuan golongan berpendapatan rendah, B40. Sekiranya kenderaan tersebut diperolehi hasil daripada cabutan bertuah, hadiah daripada para dua majikan adalah perlu dimukakan tidak. Semakan akan dilakukan terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia. So yang lain pula, apa lagi contohnya? Macam ni, permohonan STR saya tidak lulus berkenaan status transaksi pemilikan. Hartanah berbelia saham melebihi had kemampuan. Golongan berpendapatan rendah, adakah saya perlu mengemukakan sebarang dokumen? Tidak, simakkan terus. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita tengok macam tak ada apa-apa tindakan. Alasan lain tidak lulus, bujang tidak lulus, permohonan beberapa tahun ke bawah dan sebagainya. So korang boleh tengoklah, berdasarkan situasi masing-masing dekat ruangan ini. Dan kalau kau scroll kat bawah ni, dia ada kod-kod alasan dia yang mana kau boleh tengok apakah tindakan, setiap tindakan berdasarkan kod alasan yang kau dapat. So, apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.